Macam I nak someone yang macam guna rescue lah kan. Walid tutup mata, bayangkan Walid. Laki-laki single kat sana tu tak pandai nak jawab mesej perempuan-perempuan semua. Tapi lelaki dah berkahwin, dah ada anak, ada kerja, ada kucing kat rumah. Dia orang experience. Senang je mesej perempuan semua. I would have stopped or prevented it from earlier on. So nak jawab itu pun I pun tak tahu nak jawab macam mana. Hello, Assalamualaikum and welcome everyone. You're currently listening to us podcast Maaf Cakap. Podcast Maaf Cakap, podcast sembang santai, kadang deep, kadang kelakar, tapi always Real talk. Saya Alin. Saya paling muda Munah. Di sini Kiraira. Saya Falik Effendi. Dan kami tiba-tiba ada pause. Sorry. Jangan lupa. Ke belum? Sila. Tidak. Okay, so again, we're back on another episode. Seperti biasa, kita berada di Simply Sandwiches di TDI. So if you guys want to order sandwiches for your events, meetings ke apa-apa, or you guys want to come and have your events here, datang minum kopi, lepak, sembang-sembang santai macam kita orang, please follow us on our Instagram page Simply Sandwiches. Selepas itu boleh follow kita di mana, Muna? Just klik www.maafcakap.com. Gitu. Suara Okay, and again, in this episode kita orang sangat berbesar hati sebab kita berkolaborasi dengan Chatterbox Trio. Kenalah introduce nama. Saya Saya Mia. Saya Seri. Saya Shakira. Ya. Yang paling muda. Ada sebenarnya. Okay, ada sebenarnya. I reserve my comment. Tak, kita semua akan sebaya. Gitu kan. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal apa? Itulah pasal. Itulah. Kita hari ni memang kita ada topik yang macam a bit panas lah. Panas Betul, ni. panas. Memang banyak orang mungkin melalui ni. Ya, dah Tetapi diam-diam kan mungkin lah, nak tapi cakap. mungkin lah tak pernah orang kata apa tu dicakap secara terbuka. Tak pernah ditanya, maka betul, tak tak ditanya. Diamlah kan, malu. So hari ni kita nak cakap drum roll. Okey, topik minggu ni ialah apa tu? Penyondol, disondol dan menyondol. Boleh tak cakap? Cuba try. Yang mana satu? Sebab dia ada 3. Alamak, kena ada definisi kamus dulu. Ada definisi kamus tak tahu bulan ni. Kenapa kat sini je? Kat sini? Mak cakap saya ambil dan. Saya ambil koma itu. pandai. Tak ada. Oh, tak ada pula. Tak ada. Saya ambil koma, 2 koma tu saya ambil. Saya pilih Dol Podcast. Dol Podcast. Kita promote pula. Okay. Okay, sebenarnya topik ni timbul daripada season 1 lagi. Daripada masa kita mula-mula baru start Chatterbox Trio. I borak dengan my friend. Dia cakap, okay, she single lah, cantik, ayu, pakai tudung, manis. Macam I kasar sikit kan. So dia cakap dia jatuh cinta dengan suami orang yang mengajar dia sukan mahal, which is golf. Dia baru start golfing lah. So dia cakap orang ni caring, jaga dia, selalu message, hi, how are you, bila nak golf or something. Dia coach dia. Betul. Dia instructor lah, golf instructor dia lah. So she macam catch feelings. Biasalah kan bila perempuan macam Nak buat podcast ni pendek tak? Cakap je dengan kawan awak tu, lelaki tu be nice to all people tu je. Masalahnya I rasa kalau maybe I'm not in her situation lah, tapi I pun draw a line, faham tak? Bila lelaki orang, aku takkan nak. Betul ke Bil? Dia dah mula. We're only 5 minutes in. We're only 5 minutes in. I tak pernah dengan suami orang ya. Tapi apa tapi dia? Tak ada.
Tapi banyak lelaki orang shock kat you. Banyak. Wow. Elok macam mana pula. Pengakuan. Ramai suami orang nak dekat Seri. Hati-hati. That's the Pengakuannya. Soalan Damn. your friend tu dia tahu tak yang instructor golf tu awal-awal tu laki orang? Dia tahu sebab dia selalu cakap dia ada anak, and dia selalu cerita pasal anak dia. And then you faham tak, bila dia cakap macam tu, dia akan rasa macam dia dah ada family. So she sort of envision herself in that kind of situation. Oh, I can have his family as part. Bini orang tidur lagi. Hidup. Kawan dia betul nak kena azan ni. Nak kena azan. Tak kalau bini dia dah. Gaya-gaya ni bukan Azali Talkin ni. Kalau macam ni gaya-gaya dia. I rasa isu dia Apa isu dia? maybe dia akan rasa kesunyian. Biasalah di usia-usia 30-an dia pun lebih kurang bayar I jugalah. I think maybe Di 2 years usia-usia yang or- puasa penuh lepas tu. dia bayar Jahat. I kan. Jahatnya astagfirullahalazim. Betul lah. Jahatnya kau. Betul. Tak payah kita nak pretend kan. Tak betul lama lah tu. lagi. Tak lama lagi. Tak, tapi macam I told her like, why? You know that he's married, he's with his wife. Tapi dia ada cakap, I tak silap I sebab benda ni dah daripada tahun lepas lah. Dia cakap 2024 taklah jauh sangat. Dia cakap, oh tapi maybe dia tak suka wife dia kot. Dia ada cakap macam dia tak have wife. The tak audacity. happy. Ya. So ada soalan. Jauh ke beza your punya friend dengan orang tu? Tua I think early 40s macam tu. Kawan dia tak berapa? adalah tua. Sebab sangat. kalau tak I nak cakap ni. Sebab anak dia kecil-kecil lagi. Dia cerita nak ambil Kahwin anak lambat. tadika, Oi. nak ambil anak sekolah. So macam dia bercerita. So bila laki-laki ni kadang-kadang dia tak faham. Bila dia overshare about his background, about his macam cerita personal stuff to someone yang maybe dia nak ajar golf or ajar tennis for example. Maybe perempuan tu akan rasa macam, oh my god, he's sharing. I beg to differ. Wow. Tak. Sabar. I nak quote. Dia ada, I ingat seorang pujangga pernah berkata, Love. katamu usia tak material. Cintamu hanyalah kepadanya. Pernahkah kau terfikir Ni kau lirik. bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Boleh konsert. Kami jangan kru. Dan saya nak buat pengakuan untuk lirik lagu tu. Dia punya chorus tu macam mana? Para pap Bukan awak. para pak awas, Dek. Perempuan awas. Salah. KRU non Okay, mandor. no, Edric Okey, ni sekarang cakap. itu bukan cerita. Okey, tapi Okey. itu nanti. Okey. Sorry. Ini okey, apa yang apa nama awak tadi? Seri. Inilah janjiku. Okey, Seri. Itu konteks lah. Ni kalau buka cerita ni kesian kawan tu. So, ayuh. Tak, jangan lebih lagi. Okey, nama kita beri dia Tak Seri macam tu. Ni Seri Usam. okey boleh. Korang tak baik korang. Okey, ayuh bawa Okey, dia ke terus. gelangan. Jadi apa kita nak tolong dia? Apa yang cuba So kita dia, adakah dia kupas? teruskan dengan hubungan itu ataupun dia Relationship now. No, I told her. Masa dia bercerita tu, I was hanging out with another friend. So I cakap lah dengan dia, babe, can I just talk about this issue? Sebab bila dia cakap macam dia tak rasa dia penyondol. Dia rasa macam dia catch feelings. Tapi at the same time, I nampak konteks yang di mana dia bila dia dengan lelaki tu, dia rasa macam dihargai? dia dihargai tapi dia tak rasa ke dia merampas. Sorry, tapi dah rampas ke belum? Dia baru catch feeling sajalah. Tapi I tak tahu lah. Suruh I dia tak follow up. beredar I lah tak follow up. cepat-cepat. I tak follow up. Tapi So- bila I cakap tu, dia cakap, oh tapi I rasa he's so nice. Selalu text dia selalu tanya how are you, ni. Okay. Ujung-ujung belakang 10 orang dia buat benda yang sama dengan student dia. Sebenarnya ini kesian mukadimah kawan. kenapa kita bawa topik ni Maaf, ke muka pengadilan. Ya betul. Itu cerita dia lah. Dia POV Ada you. pernah sundul ke tak pernah tahu. Tak, bukan. I tahu kawan-kawan ada, you know. I nak cakap pasal yang baru-baru ni I pernah ada tengok satu video daripada Ustaz Azhar Idrus. Wow, kami Lama saya menantikan saat ini. Ustaz ni cakap, Ustaz ni cakap lah. Ustaz. Dia cakap baginda. Beliau pula aku cakap. Beliau cakap yang Betul.
jangan sangat cepat cakap orang tu penyondol. Setuju. Betul. Sebab kalau lelaki tu ada niat nak kahwin dengan dia Ataupun lelaki tak memberi peluang dan ruang untuk Sabarlah. Dia ada cakap lu nak Jangan vote tak ustaz. ingat. So kalau dia kahwin, kalau dia macam memporak-perandakan dia punya Keluarga yang keluarga tu. rumah tangga tu bercerai-berai, dan you boleh kata dia penyondol. Ataupun dia macam kawan you ni suka-suka je kan, nak kan. I mean, Catch I feeling. tak follow up lah Tapi story dia. I nak follow up bangkang lah. lah benda ni. Itu orang dah Ustaz kahwin. cakap lah. Tapi kau jangan ikut cakap Ustaz. Kita Jangan. Bukan. Syakira kata jangan ikut cakap ustaz. Jadikan tu real. Bila peminat Ustazah Idros, sila beredar keluar daripada subscription. ini opinion Ustaz Ada Idros. Betul. Tak betul. Syakira, betul. I nak cakap sikit ni. Bukanlah nak kata jangan dengar 100% cakap Ustaz Azhar Idros tu. Tapi maksud I, apa daripada benda yang konteks yang you cakap tadi tu, daripada apa yang I dengar, I macam tak berapa lah nak suka. Sebab I rasa macam from there, I mean, yelah, tadi yang you kata perempuan tu tengah apa, suka-suka Catch feeling. Catch feeling. Benda tu you kena tahu boundaries you. You faham tak? You dengan suami orang. Betul. Sama dengan lelaki, bila you berkawan dengan isteri orang, you already need to know apa batasan you. Ya, Tak kisahlah betul. you ni tak pakai tudung sekalipun, pergi lepak club sekalipun, batas mesti ada, and kita Betul. kena firm ya. Correct. Betul tak? Correct. Tapi at the same time, Saya menikus. Mereka seperti membawanya serius. I nampak you macam ada banyak nak cakap pasal isu ni. Tiba-tiba macam tu je Seri bagi. disclaimer untuk usia ni saya tak pernah disondol, saya tak pernah Menyondol. menyondol. Tersondol? This is Adakah pengalaman anda ke pasti? tak ada ya? Pasti saya lock jawapan Okay, saya. Lin, macam Kau tunggu nanti 15 minit lagi. Tunggu 15 minit lagi. Nanti dia Sekejap cakap, lagi dia akan keluarkan cerita cerita. dia. Dia macam Sama tu. ada dia pernah disondol, menyondol atau menjadi penyondol. Lin macam tengah menanti-nanti je. Tak. Saya agree. Betul. Ada pandangan yang berbeza ke daripada kita orang? Saya ada. Silakan. Ya. Yes, true. Sebab tu hari kita berbincang untuk membawa tajuk ini ke sini, saya rasa saya ada boleh mewakili ketiga-tiga peranan tersebut. Wow. Saya pernah menyondol, saya pernah tersondol, saya pernah disondol. Okey. Tapi Dia multi purpose. ya betul. Kita pula pelbagai guna. Dia macam Allen Key macam-macam boleh. Okey. Allen Key. Allen Key tu Swiss lagi Army guna knife. ke? Swiss Army knife. Swiss Army knife. Dia benda ni panas, jadi tercacul. Allen Key bukan? Okey. Tengoklah. Okey. My justification macam ni. Waktu I menyondol, I berbalik kepada apa yang point Syakira tadi tentang Ustaz cakap. Jangan terlampau awal bercakap pasal menyondol. Sebab di perspektif orang yang kena caras itu, dia akan nampak I menyondol dia punya itulah Pasangan. partner lah. Dia punya situasi hubungan itu. Tapi di waktu yang I faham, mereka dalam proses ataupun dah habis lah. Maksudnya dah selesai. Dah. Dah. Habis edah lah yang ini pun. Dengar ceramah? Dia orang kan membesar US tak panggil lah Edah. Tak panggil edah. Tak panggil Edah. I rasa I gerak dulu. Lepas tu continue. Bagi I benda ni perspektif. Untuk orang yang melalui keadaan yang sakit itu, masa pasangan itu, dia akan nampak I sebagai penyondol lah. Oh, yang tersakiti. Dia akan nampak penyondol lah. Tapi kalau ikut pada pasangan dia yang dia victim, right? Tapi kalau untuk orang yang memang dah keluar daripada hubungan itu, dia akan cakap, you tak sondol siapa-siapa. I somehow memang free dan sebagainya. You sondol I je. You sondol I je lah. Macam tu kan. So dia merelakan. Bukan dia dah tak maksudnya masuk queue, the relationship tu dah broken dah. Tapi what gives you the right? Faham tak? Kenapa I cakap macam tu? Sebab benda ini disusuli oleh bukti-bukti dari kawan-kawan. Dia ada cakap, tak ada, diorang tak ada apa dah. Tapi orang yang tak kena, yang tak move on tu, dia akan cakap lah, dia ni penyondol. Dia ni memang penyondol rumah tangga aku. Sebab dia ambil, dia ni Q ni ambil aku punya pasangan ni, maka habislah kami, terlerai dah kami. Itu I punya pandangan. Cerita I sebagai pengalaman pernah yang kena menyondol. Tersondol, ya, I mengakulah. Tapi I rasa ya, sebab perspektif orang itu, I rasa I nak I think best man win lah kot kan. Kita fight fair. Kalau you dah tak diterima, maka so, kalau dia nak kata macam tu up to dia lah.
Itu penyondol, menyondol. Tersondol, I pernah bersama dengan satu orang ini. Little did I know satu orang. Okay. Orang lain lah. Dengan ini bukan mewakili angka. Baiklah. Okeylah. I pernah bersama dengan orang ini. Makan dia je. 5 pula. Okay, teruskan. I bersama dia selama 2 tahun. Ini angka. Ni angka. Ini betul angka. Okay. Subjektif kan. Selama 2 tahun. Dalam 2 tahun tu I tak tahu sebenarnya dia ada satu hubungan yang tidak dia war-warkan. Lama dia. So you ni perempuan Kekasih gelap. Perempuan third wheeler lah. Macam tu lah lebih kurang. Kekasih gelap. Kekasih simpanan. Untuk dia punya ni tak. Sebab dia tak tahu. Sebab I tak tahu. Pada I punya pandangan I tak tahu status orang ni. Tapi Kau sampai tak tahu, sumpah I tak tahu. Sumpah I tak tahu. Sampai bila dah kantoi ataupun kita nampaklah beberapa perubahan dan sebagainya. Again kita akan membuat keputusan berlandaskan bukti. So dah puas hati, I cakap I nak bail out daripada, I nak withdraw daripada hubungan ni sebab little that I know you ada someone sebenarnya. Which is dengan cara I pergi confess that someone, pasangan dia. I pergi cakap kat dia, sebenarnya hubungan korang ni macam mana? Kami masih bersama. So I said, it's okay. I lagi berat sebab itu kawan juga. So tak boleh. Tengok ni cerita dia. So sekarang ni orang kata, so kiranya you kalau orang tak tahu cerita ni, you kata you penyondol. Betul. Betul lah. Kalau you tahu cerita ni, orang tak tahu yang you actually sebenarnya also like a victim. Mangsa. So, tapi I nak cakap disclaimer Saya kira bukannya sokong penyondol bukan sokong sebab penyondol. itu pentingnya kita orang kata dia ada term dalam Islam dia tu sebenarnya. Dia musyawarah. Bukan musyawarah. Itu je yang aku tahu. Husnul Khotimah. Mawadah. Husnul Khotimah. Kita lupakanlah term tu. Makan mampu. Harus kita mendengar sesuatu secara tabayun. Kita harus dengar. Itu ayat nak kedua-dua belah pihak. Kena tabayun. Kita tak ada bias di situ. Tak boleh sebab bila dengar satu Kena dua pihak, pihak. orang tu akan cakap, oh you penyondol sebenarnya. Tapi tabayun. Tabayun. Salah betulkan saya. Tabayu. Tabai. Tak baik So betul. Tak baik. Itulah kepentingannya tabayun. Sebab you tak boleh dengar satu pihak saja. Sebab perspektif orang itu macam kes kawan you tadi kan. Mungkin dia berhenti pada sekadar catch feeling saja. So kita yang mendengar kena berterbuka. Dia nak bercerita dengan kita ni. So dia nak kata label dia, oh kau penyondol, kau tak boleh macam ni. Kita kena menasihati dengan secara hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dia macam tu je potong habis. Terima kasih kerana menonton. Okay. Cerita belum. Dia tambah. I nak cakap sekarang ni. Ni nak marah sikit. Oh, ni nak marah. Sikit. Dengar. I nak cakap nak marah sikit. Marah siapa? Marah I ke? Bukan. Kepada siapa yang terasa nanti. Okay. So, I nak cakap, laki-laki single kat sana tu tak pandai nak jawab mesej perempuan-perempuan semua. Tapi lelaki dah berkahwin, dah ada anak, ada kerja, ada kucing kat rumah. Dia orang experience. Senang je mesej perempuan semua. So, I nak cakap dengan you, kenapa kita kan tak salahkan lelaki ni? Every time kita tadi bercakap kan, cakap pasal penyondol tu aja. Tapi yang penipunya lelaki, dia yang make a promise to the wife. To be forever, to be setia. Apa? I cakap, so you kalau you pernah lah. Ada It takes two to tango. Dan hujung-hujung tak apa bahasa Melayu dia apa, bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin. Jadi tu ribut. Kuat betul ribut. I think kalau betul perempuan tu salah, lelaki pun salah. Kalau perempuan tu pergi kacau dan lelaki tu tak reply, benda tu takkan jadi. Perempuan tu akan move on to someone else. Sama juga. Ada lelaki yang mencari. Lelaki yang mencari tu sama juga. Kalau perempuan tu ignore, dia takkan jadi. Like sometimes there are guys yang macam very persistent, mainly because dia orang rasa itu cabaran. Guys like challenges. Kan? Couple of challenges. Yang satu challenges you buat belakang isteri you tak ditangkap. Adrenaline, best ni takkan tu. Then you can brag to your friends. Cakap, oi aku ni power tu ada 3 awet, seksi banyak kan. Tunjuk pula gambar kan. And another challenges is lagi tak dapat, selagi tu we will pursue. Lagi rasa challenge. Aku ni bawa bukan Mazda, aku bawa BMW kan, come on kan. Main golf setiap hari, takkan awet macam ni pun tak dapat. So challenge sampai dapat. So it's that, the ego. Men are known for their ego. Dan sifat predator mereka. Predator je. Baiklah. Situasi ni lelaki tak dilabel sebagai penyondol, hanya wanita sahaja.
Sebab penipu lah. Bukan, Ada sebab je. culture. 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 Tapi betul. No, I it's setuju. memang kena Yeah. teruk to everything. Yes. It's a Ataupun double standard. culture. So Memang double walaupun standard. walaupun let's say we reverse the narrative lah, saying that lelaki tu yang cuba memporak-perandakan hubungan suami isteri. Betul. Sama juga kenapa perempuan tak pernah di label buaya. Kenapa lelaki je ada buaya? Perempuan tak ada buaya. Perempuan kalau buaya lagi teruk tu. Perempuan memang. Tapi kan ataupun I rasa Bukan aku. Nampak? Tu pasal Apa ni perempuan ni perempuan boleh jadi buaya? perempuan ada sifat ada buaya. Banyak sifat buaya. Wait, Nak ada playgirl duduk- tu jangan bukan sampai. kita baru borak pasal ni like few Ini yang episode ada ago benda ke? I terbaca, benda lawak terbaca, benda bodoh dekat meme lah. Dia kata Dia balance. Dia balance. Ustaz dia tengok meme pun. Dia dunia dan akhirat kena sama guys. Aku tak tergelak baca meme ni. Dia kata, aku sedih. Ada perempuan dia kata, aku sedih lah. Macam boyfriend aku buat tai tu tau. Dia kata, boyfriend kau mana satu? Ali? Abu? Amir? Tak, Alif. Nampak Yang tak? lain. Yang lain. Kan? Aku macam like, perempuan pun ada banyak Of course, benda ni So, sama Seri, je. jangan. Dia juga stereotype. Betul. I rasa benda ni memang fair, memang It's a lelaki culture. perempuan sama je. Kalau lelaki buaya, perempuan penyundul. Macam tu je lah. So yeah, it's a culture thing. Tapi Munah, Aku pula. tadi you macam nak masuk. Tak ada, Betul, tak ada. ada Gelak nak je. macam nak. Tak ada apa-apa. Bagi sikit lagi. Sebab tak boleh relate. Tak boleh relate. Saya mencari orang yang Nyundul you. single. Sementara Dan sentiasa available. Sementara masih single. sementara saya pun single. So macam single okay Jangan lah. ketinggalan tawaran yang Dengan dia punya istimewa. Kiario. Tak, I nak cakap sikit lah. Sebab tadi Q mention pasal personal experience kan. I pun ada satu yang I tak suka pun nak cerita, tapi tak apa. Untuk kita pengajaran. pengajaran lah kan. Macam tadi cerita you tak boleh kategorikan diri you sebagai menyundul. Tapi ada label. Di label okay. ya. Macam I tak kisah apa orang nak cakap. Okay. Itu satu pasal I. Tapi I masa tu memang berada dalam situasi yang memang I tidak tahu this person dah kahwin. Dia bukan setakat kahwin tau. Dia ada anak 3 dan dia dah bertunang. I suka reaction ni. I mati purpose. I suka reaction ni. Sebab I masa tu, you bayangkan tu reaction you. So you yang masa I tahu wife ketiga lah kalau jadi. dia betul. Dia ada bini, dia ada tunang, dia ada girlfriend. No. Wah, girlfriend lah. Wah, So dia abang Jamil lah. abang yang aku sangka 2 rupanya 3. Tapi nak cakap jugalah, ni bukan cerita buat-buat tau korang. So I terpaksa mention pangkat orang ni. Bukan pangkat, kiranya macam Pangkat yelah dia. macam kita orang biasa, dia orang Berada bukan kayangan. Datuk. Bukan, dia ustaz. Ayo. Walid. Tutup mata, bayangkan Walid. Kaki. Ini cerita betul tau, bukan main-main. So banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada cerita I ni. Sebab I Disclaimer, pun dia memang bukan nak cakap pasal ustaz punya Betul. perangai. Bukan, Dia pengalaman cuma dia dia. pengalaman I takkan nak tipu. Dia memang ustaz. Faham tak? So dia I dah ada relationship dengan dia for about I rasa 7 months. Maksudnya bukanlah kita tak nak panggil relationship sebab dalam Islam kan benda tu Ta'aruf. Ini ta'aruf namanya. Dah lah kan. Kiranya persahabatan. Persahabatan tu dah dijalinkan strong lah Berapa kan. lama? I think about 7 or 8 banyak soalan. months. Aku ada banyak soalan ni. 7-8 months masa tu. So hari-hari call ni macam-macam lah. Ustaz agama. berayut. Tak, Tapi dengar sorry dulu. to sis. I Dengar judge dulu. you. This you ustaz ni rupanya. Sis. Tapi she I ended up punya with I judge kat situ juga. I macam suka ustaz. Kawan you pun saya tak tahu. Sis, tak boleh imagine sebab tu I cakap I tak cerita benda Oh, ni. okay. Eksklusif dia Eksklusif. Sekolah ini special. I yakin you suka yang naik motor besar, Bukan. kereta besar, rupanya ustaz Tak, ni. bukan, sabar sekejap. Pada satu ketika dahulu saya ni bertudung. Terus semua Semua terus cap. Semua faham. Masa tu I baru balik umrah. Dia banyak tak apa itu kita tak judge. Okay. So, That leads to question macam ni. You kenal dia? Dia mutawif I. Itu dia nak bagi tu sebenarnya. Tapi dengarlah dulu. Takkanlah. That was my bukan intention apa. My thought lah at first. I'm like, Allah nak bagi I jodoh di tanah suci Yang apa baik-baik. semua kan. yang Alhamdulillah baik-baik, apa betul, semua. betul. Tapi itulah little that I know, sebenarnya dia bukan setakat suami orang, dia father of 3 and then dia dah bertunang dengan someone, about to get married 6 months
lagi. And I ni dah standby lah jadi nombor 3. Macam mana terlerainya semua benda-benda ini? Macam mana Dia dia yang tahu? bagi tahu. Oi, jujur. Sebab dia nak masuk merisik, nak merisik I. Tapi dia belum kahwin dengan yang betul. Belum. Ayo yang itu Merisik verbal faham tak nak cakap. Dia atur percaturannya. Dia pandai main chess. Tahu tak? 2 in 1 dia nak save money kahwin dua-dua sekali. Mampus. Boleh. Tapi I tak boleh lah label diri I sebagai, again lah kita punya topik kita tak nak lari kan. So tadi kita cakap pasal I ni kiranya menyundul ke? Memang tak lah aku menyundul. Aku tak tahu. Memang lah. Yeah, you tak tahu and you choose to get out of that relationship. Of course lah immediately. But there's no indication that he's actually a father of 3 for example, or a husband or someone's memang fiancé dia for pandai lah example. cover line. Because to me kau macam tadi partner you yang 2 tahun kan, dia dah jalin hubungan dengan di sebelah sana, kenapa dia tak tahu? Pandai lah partner. Padahal tu kawan faham. tu kawan-kawan walaupun bukan kawan baik tapi kawan kuat close. Dari jumpa you punya case pula dia tak declare dengan perempuan tu. That means he didn't make it official or she didn't make it lain because yang ni yang you tak tahu tu memang a bit pelik lah. Tapi you sebab bila kata mutawif tu mestilah dia tak ada kat sini kan all the time. Tak ada kat sini all the time. Tapi korang bercinta message lah selalunya. On call aja pasal, tapi dia bukan borak pasal senang lah benda-benda yang kita simak. Dia memang setiap kali call akan cerita pasal agama. dia Macam keluarga itu Rosyamah dengan Ustazah tu kan. Macam Ustazah mesti cantik kalau buka tudung. dah sembahyang dah. Assalamualaikum. Sudah dapat tak lagi. Kira dia baik lah. Daripada segi tu dia baik. Betul. Tapi coming back to the context yang macam kalau lelaki tu dia sebenarnya salah dia, to me from my perspective, salah lah. Laki-laki tu yang start giving attention. Sebab perempuan macam kawan I punya kisah itu kan, dia punya coach dia tu ataupun instructor dia tu akan call, message, hey how are you, giving extra attention. Perempuan, women love that. I love that. You know, like tiba-tiba message, hey are you asleep, I hope you sleep well, good night. Dan tak malas lelaki tak tu ada jahat lah. You kena kuat pendirian. Naughty. Macam Betul. I ni, I kata dengan you, orang tu ada boyfriend bah aku tak kacau. Betul. Sampai jenis itu sekali. Sebab You kena tahu maybe dalam batas. konteks perempuan, kawan perempuan itu Ingat dia friendly dia Tak. mungkin dia dalam cerita dia macam konteks tu jugalah dia cakap I nak tinggalkan my wife. Dah berkonon-konon dah berkecak apa benda semua dah berselerak, dah berpecah belah. Tapi sebenarnya dia masih kukuh dengan wife dia. Masih lagi hantar anak sama-sama pagi bini dia hantar anak balik sekolah dia ambil. You know that kind of thing. Tapi sebenarnya dia tak tahu. Tapi laki-laki tu pun mengambil peluang macam Mia punya story pula. Laki-laki tu dah atur. Dia dah ada bini dengan 3 anak. Dia dah ada tunang nak kahwin lagi berapa bulan. Mia pula on the way. It's in about like let's in the say list. like give it like another 6 or 8 months untuk kahwin pula dengan Mia, for example. Kalau Mia say, oh my god, dia sangatlah beragama, sangatlah Ingat aku sangatlah bio baik, agaknya kot. kan? Tapi maybe ada point tadi nampak you perempuan yang memerlukan savior, memerlukan diselamatkan. Because that's what everybody's dream. Macam I nak someone yang macam kena rescue lah kan. Tapi I berbalik pada apa yang cakap tadi, batas lah. Macam orang lelaki yang lelaki yang dalam experience I tu, ustaz tu, dia sendiri tahu sebenarnya dia dah suami orang, bapa kepada 3 anak, mana batas dia, faham tak? So ataupun dia nak ikut sunnah Nabi untuk kahwin. benar bapa sunnah. Kita tak tahu sebab dia seorang buta. Sebenarnya I nak cakap mungkin dia memegang prinsip kahwin 4. kalau tua merajuk balik ke rumah isteri muda. Kalau tua merajuk balik ke rumah isteri ke 3. balik anak kahwin 3 kan. Piramli. Tapi itulah yang macam kita cakap tadi, benda ni dia tak kira dia lelaki ke perempuan ke, faham tak? Dia bergantung kepada individu tu tersendiri. Dan juga niat tu. Nawai tu Somaradin ni lah kot kan. Bila dia dah ada nawai tu untuk berbuat jahat. Macam you guys memang dah tahu, okay, suami orang off limit. Ada juga yang suami orang lagi dia suka. Ada. Dah tahu dah tahu. And it's not the first time dia bersama dengan suami orang. Dia again and again. Mungkin itu cita rasa dia. Kan? Korang pernah tak berkawan dengan orang macam ni ataupun know someone punya friend tu yang dia rasa suka tak perlu ada komitmen. orang. Baik, kalau dapat suami orang yang ada isteri yang lain di tempat lain, dia tak perlu bagi all out komitmen. Dia ada gap time untuk diri dia sendiri. Itu boleh categorisekan as penyundul lah.
Apa? Pi apa? Pi apa? Penyondol lah. Penyondol lah sebut je. Kita nak cakap backward. Itu cerita dia. Apa itu pi? Ingat? Okay, sebab kita ada 2 orang pasangan berkahwin lah. Maksudnya ada 2 orang kategori isteri kat sini. Tapi kita dengar Mia saja. Kita tak dengar daripada Ali. Ali macam tak nampak senyap. Mungkin dia takut nak bincang tebu ke bagi dia. Tak, bukan daripada you lah. Maybe daripada kawan-kawan you sedara betul. You ada ke kawan yang bersama dengan suami orang? I rasa Besar gelak kau. macam kita ada kenalan bersama kot. Kita ada. Ayolah kita kenalkan dia. Tak, kenapa? Tak. cerita, Kenapa betul dia macam tu? What's in her head actually? Ke his ke. To be honest, I don't know. Dia sunyi. One of was the reason dia sunyi. He or her ni? She. Dia adalah perempuan lah. Yeah. So It's a she. after beberapa kali kita bertanya what's wrong, kenapa. So among other things, betul lah macam kata Muna, sunyi. And then sometimes I guess dilayan. It comes back to dilayan. Betul, attention. Sometimes suami orang ni lagi pandai layan orang daripada the single man. Correct. Single man tu single agaknya sebab yelah tak siapa nak kahwin dengan dia. Tak layan. payah Lagi satu Single. dia orang Dia single ada fikir macam tu. Suami orang, isteri orang Suami orang ni menunjukkan yang dia orang ni pernah dah dikahwini. Maksudnya boleh pernah berkahwini. Dia know which kalau yang single tu tak tahu Correct. Soalan, adakah orang yang macam cakap tadi kan, dia masuk dalam kategori perempuan desperate? Maaf, cakap desperate. Dia tak desperate. Okay, untuk kau. Okay, nak awak soalan dulu. Teruskan Mia. Balik nak jawab. In her case, dia bukan desperate sebab dia boleh dapat mana-mana lelaki yang dia. Kenapa suami Dia orang? cantik pula macam Dia mana. cantik. It comes down to, I guess, the way he treated her. Dia tak dapat benda yang I sama say dengan lelaki treated, single. Terbuai treated, lah. sebab awal-awal. Awal-awal, yes. Siapa nak bagi bunga depan pintu rumah? Betul. Tapi Correct. suami orang lah. Cakap lapar 5 minit dah hantar dah nasi ayam gepuk. Okay. Ayam gepuk Oh she love ayam gepuk. No lah, tu masa Dia bercinta tu. Dia suka ayam gepuk lah. Setengah orang tak suka ayam gepuk. Orang kata ayam gepuk bahaya. Wow. Okay. Teruskan. Over to you. Kawan you tu, dia dengan partner dia tu, siapa yang initiate dulu sebenarnya? Lelaki tu ke ataupun your friend yang initiate benda ni? Dia ceritanya diorang bertemu di kenal. Dia jadi Kawan kita. Sebab diorang dua berjumpa dekat Application. aplikasi Dekat apps, dekat apps. Lelaki tu dah Dating kahwin apps. dah masuk dalam apps. So di sini tak boleh nak kata dia dia salah, lelaki tu salah. Tapi kawannya single kan? Yes. So dia tak salah Dia tak untuk salah. daripada setuju. At that point, at the initial point, dia tak salah sebab dia memang mencari. Yeah. Dia single, tapi bila dia dah Yang tahu suami orang tu buat apa kat dating apps? apa buatnya dekat situ. Oh, so maksudnya Tak awal-awal penyakit. the guy Ikan dah dia tulis already cari bagi teman tahu. Dia dah detik. announce lah diri dia someone punya husband. Dah tahu dah. Eventually, right? Eventually, dia tahu. Later in the relationship, then she found out so that lah, Dia salah salah tak tak tahu. continue. Initially Dia tak continue tahu. that. Dah, initially tak tahu. Yelah, tapi Salah, you bukan faham dia tak daripada segi ni lah, situasi ni, lelaki tu pandai. Dia bagi perempuan, dah lah perempuan yang senang catch feeling. You faham tak? Dah feeling dah Betul. tersangkut-sangkut, baru kau nak announce kau lelaki orang. Dah macam mana? Tak, tapi coming from someone who is active active on dating apps, for example. Alhamdulillah. Active. I tak habis cakap lagi. tu jangan lama. Message saja Message saja. I nak kena emphasize I ni aktif, swiping left and right ni suka hati aku je dalam toilet, before tidur apa benda. Tapi honestly, orang yang I swipe tu kan kita ada age range. Correct lah, aku nak ambil 25 ke 22 ke 30. Nasib baik dia tunjuk sini. Apa salahnya? Tak, okay, no. For me, I rasa I tak nak lah lelaki-lelaki yang tak berapa nak matang. Weh, tak boleh cakap macam tu, Seri. Ada yang lelaki muda lagi ada matang muda yang daripada matang. kita. Okay, Dia dengar. matang Tak, juga. ada point dia. Stick to the point. My point is that having dating on, when you're swiping left and right on dating apps, you akan dapat jumpa lagi ramai suami orang, Faham. tunang orang, boyfriend orang, Datuk orang. dan Betul kan? Wait, I nak tanya satu soalan. Betul. Tak, satu soalan. Dia orang akan bagi tahu tak dekat dia orang punya profile initially yang they memang don't. takkan lah kan? They don't. But usually I akan faham bila the age range
it's about 30 something, 30s lah. Majority dah kahwin atau dah tunang atau dah duda. Atau isteri dah mati lepas beranak anak dia. Spesifik dia beranak anak dia macam. Ramai lah sebab that's the only option that you have. So kita bukannya jenis pergi minum bar. Kalau dekat pergi bar tu tak boleh minum sendiri. Tak boleh minum haram. Tak pergi bar. Contohnya kalau macam certain culture, certain apa ni, diorang pergi bar, dia mingle around. Yeah, correct. And then Betul. they do Socialize. They meet up apa benda, change numbers, keluar dating or do whatever hanky-panky things. Betul. Contoh. Tapi kita pula kan kita pergi masjid jumpa ustaz. Masalahnya kalau jumpa ustaz kat masjid pun dah ada 3 bini. Dah. Dating je, senang je. So back to my point about dating apps tu, I rasa maybe you ingat dia tak ada isteri ke ataupun tak ada partner ke, sebab tu you macam continue dengan dia. Tapi kalau you tengok dia punya that guy, kita orang yang tengok pun kita orang tak tu laki orang. Faham. I dapat 1 tahun ni kalau I tak pernah ada dating app, tapi kawan I share benda ni. Kalau you nampak, kalau Melayu lah, mungkin orang-orang foreigners mungkin tak buat benda ni. Kalau orang Melayu kat dalam dating app yang untuk tunjuk gambar muka tu, kemenangan tak apa, dia dah berkahwin. Macam mana? Yang tak tunjuk muka. Tunjuk muka. Yang tak tunjuk. Yang tak tunjuk muka. So what they do is they swipe, and then hopefully perempuan tu akan swipe balik, message dekat WhatsApp, and then baru share muka. Tapi mungkin ada betulnya. Betul. Dia kawan bini dia ada logik dia. Macam tu dia kata ada logik. tak kantornya. Orang ni semua selalunya. Betul. Diorang ni sebenarnya tak letak gambar muka. Dapat on the side lah rambut kepala. And tukar nama some especially Melayu. Tapi I wouldn't swipe on people who doesn't have any profile picture. Faham tak you? Dia bukan you je yang main app tu. Satu akan. So satu Betul. lah mangsa dia. Faham. Ya, sometimes gambar mungkin tak ada, tapi dia punya the way they describe dia dekat profile tu. Dia takkan letak kan kat profile kan. Status dia orang. No. Gambar kereta dengan emblem BMW dengan jam. Itulah maksud I. Disclosure kan. Ada setengah orang akan cakap, I'm married, my partner and I are looking for two. Ada. Itu kategori lain. Itu lah. Itu sondol tu lah dia. Mak cakap. Dia sondol yang tu. Sondol lah situ. Segar episode ni. Excited dia. Segar. Dia macam tadi lah, sondol saya. And Bumble and Terkejut aku dia suka. ada main Tinder. Kau tu dah halal.com tu dah. Okay, tapi soalan cukup cemas. Batu tanah. Okay, jap. You subscribe Gold Plus whatsoever tu tak? Okay, better don't like sebab we got friend yang subscribe habis bulan-bulan tak lekat satu pun. Mak cakap. Rugi ada money back guarantee tak? Tak. Okay, so penyudah ada lagi ke? Ada lagi ke? Boleh sebab nak ada cerita lain dah. Okay. Penyudahnya kawan you tu, diorang is she still with the guy? Hopefully not anymore. Dah tak nak. Yeah. No, because The thing is, it's on off. Okay, ada satu soalan. There's always that possibility. Okay, tak apa, itu kita sembang ni. Okay. Soalan bila korang dah dapat tahu kawan korang macam ni, adakah korang akan continue berkawan dengan orang yang macam ni ataupun you just decide to distancekan diri you? Kenapa kalau you buat lah? Tak kisah jawapan you apa, tapi I nak tahu. I sebagai kawan, I takkan lari lah. Orang macam ni memang patut kita lebih tarik sebenarnya. Kadang-kadang Takut dia curi you punya belak. bukan. Dia bukan. I nak kena disclaimer. Ada hal ni Kategori berbeza. target audience I. By the way. Tak, okay. So Keep you your friends takkan close, tinggalkan. keep your enemy close. Kau gitu Betul. Kalau orang macam ni, I memang takkan, walaupun I tak setuju tindakan, it just sekadar tindakan dia lah, cara dia, action dia. Tapi untuk dia secara peribadi, I kena tarik lah. Kadang-kadang orang yang tengah bercinta ni, dia memang ada hayal. Cinta itu buta dan juga boleh membutakan. Kami lah yang at patut that point, kita dia orang wangi. takkan dengar. Because bagi dia orang apa you cakap tu macam tu. Dia cuma tahu apa yang dia nak, which is dia nak that fella. Yes. Or whatever. Yes. Actually we advise her. Kita advise lah banyak kali. Kita advise banyak kali, but kita tak buang je lah. Dia tetap kawan dan kita advise dan kita sentiasa mendoakan yang terbaik.
Kalau terbaik itu bersama. Lepas tu dah hujung-hujung kita orang macam apa kau nak buat kau buat lah. Betul. Selalu macam tu. Sebab I rasa lebih lagi you menasihati, lagi orang tu akan pergi kepada orang Betul. tu. So I nak cerita sikit lah. Kalau you tanya I soalan ni 15 tahun dulu, I akan cakap macam my principle and values is very very grounded. I cakap no, I takkan kawan lagi dengan orang ni. Okay. Tapi sekarang ni sebab I dah tua, bukan I boleh bersimpati dengan orang. I macam I faham. I bukannya faham sebab diorang ni kena buat benda tu. Sometimes they want someone to like them. And unfortunately is laki orang berpunya. Betul tak? And I dah bagi, I macam cakap pada diri sendiri walaupun I tak berapa setuju, tapi I always talk to myself, kalau dah kahwin tak apalah halal. You faham tak? Benda-benda macam bodoh macam tu. I will just like self-soothe myself, you know what I mean? And juga I juga nak bercerita lah pasal I punya experience dulu. I tak ada like experience macam gila-gila macam tu kan. Tak macam extra macam tu, biasa je. Macam you terkantoi someone yang you date that time also dating someone else. Okay. Every time bila I dapat tahu soalan tu, memang my knees are weak. I rasa macam a victim yang teruk lah. Marah gila babi. Tapi kan I tak buat apa-apa. Tak buat after that I rasa macam itu petunjuk Tuhan lah, nak bagi tahu I yang lelaki ni sebenarnya memang tak sesuai dengan you. It's like macam you, all your doubt sekarang ni yang you ada kat dalam diri you pasal this person, orang kata dah dapat jawapan ni. Baru all the red flags tu selama-lama ni yang you rasa the red flags yang dia macam ya ke lalas macam baru betul lah red flag ni yang aku nampak selama ni. I kan very, sebab orang kata couple relationship je, that is not something significant. Tapi kalau yang dah berkahwin kan, I nak kata the victim yang perempuan isteri pertama ni, I rasa pandangan you apa yang diorang patut buat sebenarnya? Tinggalkan. Bukan tinggalkan sekejap. I nak tanya kepada sekejap yang kurang pendapat. Atau bagi Falik dulu, betul Mia? Bagi Falik dulu. Oh, yelah kalau terjadi tak kalau terjadi apa patut orang buat sebenarnya? Apa patut diorang buat Okay lah, I cannot say on behalf of isteri pertama lah. Yeah. So family I sendiri comes from that situation yang mana my dad disondol. Okay, my dad ada another woman. So for the longest time my mom tahan. So at one point dia tidak lagi tahan. So dia kata I think at one point she knows her value. Dia tanya I atau orang itu. Okay. So my dad unfortunately pilih orang itu. So move on lah. So as a first wife you should know your value. Correct. You should know that is why it is important for you to have your own life in a way. Correct. Kan, you ada you punya kerja, you ada you punya duit sendiri, you tak rely 100% on your husband. So if this sort of thing happen, you can, kalau push come to shove, you have that option of saying okay, you pilih dia atau you pilih I, sebab I tak nak dimadukan. So kalau unfortunately orang tu pilih orang tu, you have the capability to live on your own. Itu adalah pandangan saya sebagai anak isteri pertama. Tak adalah isteri pertama pun, dia tak. Dia tak pilih lah. I rasa sebab kalau I lah berada di dalam situasi itu, I akan, yelah sebenarnya senang sekarang ni untuk kita cakap no, bercerai. Tapi bila you berada dekat situasi tu dengan sayang, cinta, kasih segala-galanya, so you akan itulah insyaAllah lah kalau ada anak. Okay, so you akan macam terfikir-fikir macam, am I making the right decision to leave the marriage? Not just marriage tu, bukan dah tak ada dah you dengan dia, dah you dah build relationship dengan keluarga sekali. So banyak benda you kena fikir. So macam kalau terjadi kat I evaluate. Number one, I akan depends on, maksudnya situasi dia curang tu besar mana. Kalau setakat kantoi dalam phone, I ambil phone tu, I ketuk kat kepala dia, dah that's it je lah. I boleh maafkan dia. Tapi kalau curang tu berlaku ekstrim lah, to the point yang macam kantoi kat hotel, na'uzubillah, contoh, yang itu rasanya tak boleh kot. Mungkin kita akan beredar diri. And I pun ada pengalaman macam you, whereby my mum pernah my stepfather pernah curang, tinggal dengan my mum sebab pihak lagi satu lah. So I ingat lagi pesanan my mum daripada dulu sampai sekarang. Dia kata satu je, cinta ni, dia kata jangan anggap akan bawa you ke mati, dia kata. I know benda ni sounds very macam, I think it's wrong for a mother to say that to a child and to a daughter, but sekarang bila I dah besar, I faham maksud dia. Sebab dia kata dengan pesanan yang kat tepi-tepi tu, dia kata
Yang penting you kena make sure you kerja bagus, financially independent. If anything were to happen, because cinta mungkin tak boleh bawa ke mati. If anything were to happen badly, you are strong alone. Okay, betul. And Alin pula, sebab you pun dah berkahwin kan, nak tanya kalau ni talking theoretically, hopefully not gonna happen to you. Somehow I cannot imagine myself in that situation. Correct, because faham. me being me, I would have stopped or prevented it from earlier on. So Faham. nak jawab itu pun I pun tak tahu nak Tak jawab tahu nak jawab macam mana. I think I faham your point of view where you trust yourself enough that if that happen you can just leave. Bukanlah maksud I contoh, bukannya macam husband you of course sangat-sangat orang kata you percaya husband you kan, tapi you also trust that when that situation happen ke apa, you trust yourself enough you can just, you have the power to leave. Is it something like that? I don't know. To be honest, I don't know. I might be like what Mia said, yang you know, kita boleh cakap je like mungkin I'll just like you know say no and just leave. But then again, when you are actually in that situation with all the sayang, with all the or what you've been through together, you know, you might just be like the other person you tahu, which is forgive, forget and move on. That might be the way pun. Okay lah, I nak tambah jugalah walaupun tak berkahwin kan. Lagi nak tambah tak kahwin. Tak, I nak cakap a lot of orang kata factor yang you kena fikirkan before you actually decide to stay or not to stay. Of course. Obviously memang susah nak lari, tapi you kena juga tengok kepada lelaki tu, the degree of cheating tu. Betul-betul ke dia rasa bersalah? Correct. Kerana you boleh tahu dalam naluri hati you dapat detik in your hunch, ini sebenarnya lelaki yang aku kahwin ni dah tak betul dah. Faham tak? Dah tak boleh diselamatkan. Dah diselamatkan, boleh. And I think also in a situation where I think you can consider staying is when you have young children. I think your children probably benefit from parents yang ada in their daily lives. I think they will benefit a little bit. So that is the also factor yang you probably decide untuk to It's stay. not only tapi you and him lah. Tapi of course when you decide to stay, tapi janganlah kau bergaduh je sampai kids pun nampak kau asyik bergaduh, diorang pun tak suka. But you always try to build the relationship walaupun dah lepas dia bercerai. That was my parents lah. For the longest time diorang memang ada masalah, but diorang tak pernah gaduh depan us sampai when the time comes, but diorang decided to cerai when I was 17. Maksudnya my mom really considered for me at least dah habis sekolah, baru she decided to move on. I'm the eldest. So my sister daripada awal ke dia baru tahu 17 years old tu mak you cerita ni you? Because I witnessed all the gaduh apa benda. So at 16, 17 tu I dah nampak. So apa yang nak cakap tadi? 17 childhood trauma. So memang diorang simpan benda tu, tak bergaduh depan kita orang. Sampai bila dah bercerai, my friends semua cakap, parents korang macam okey je, macam tak ada masalah je, kenapa bercerai? Pandai berlakon. Even a day after diorang gaduh, the next day tu pergi rumah arwah nenek I, berdua macam okey je. So at that point lah memang diorang simpan. Dia tak gaduh depan anak-anak. Irony kan, sebab I melihat keadaan ni sebagai orang yang tak berkahwin dan tidak ada benda macam ni. Ironinya, selalunya orang yang bercerai ni usually dia akan portray benda yang baik-baik. Sampai bila dia bercerai tu kita terkejut je. Korang cerai? Asal nampak hubungan yang macam tu, yang seperti mananya baik elok-elok sahaja, end up mereka memilih untuk bercerai for whatever reason. Kita respect sajalah. Tapi same lah macam my mum dengan my arwah father bercerai when I was 4 years old. Tapi bukan atas dasar ada orang lain. Yang ada orang lain tu my stepfather. Tapi maksud I both perceraian ni diorang end up jadi kawan selepas bercerai tu. Walaupun for fact that actually my mum ni yang dicurangi lah oleh stepfather I, boleh je mengamuk kan. Tak payahlah berkawan kan. Sebab I was very I ada full of hatred tau for few years. Sebab I tengok depan mata I my mum menangis-nangis semua. But lama-lama I macam okay, this is bila you dah matang, you macam
Okay, tak payahlah you nak berdendam-dendam, you know. Kalau my mom happy macam tu dia nak berkawan, suka hatilah. Macam tu. Dia boleh memaafkan dengan berdamai dengan takdir dia. Kita balik pada berdamai. Betul berdamai balik cerita dia. So Wow. Tak, I nak cakap ni Muna ada perspektif lain tak nak cakap? Okay, ada satu soalan lah. Mungkin soalan ni Dia tak ada perspektif, dia just ada experience. there you go. Tadi tak ada. Tadi Gen Z tak ada apa-apa baru tu kan. Dia tiba-tiba okay. Dia punya situation is dia tak happen to my family, but Happen to you? Not family tapi bukan parents I lah. So I call dia Pak Teh lah. Okay, so let's say ni, dan dia married ni. So suddenly datang this one perempuan, mati laki, and turn out perempuan tu adalah kekasih lama, first love Pak Teh I. Cerita betul kembali lah ni. Cerita betul kembali. So what happened is Pak Teh tu jujur. Dia just cakap my uncle jujur. Dia punya first love datang and dia nak kahwin dengan perempuan tu. Sebab itulah cinta hati dia. Dia straight to the point. So what happened is my auntie tanya, siapa you pilih? Dia cakap for now dia tak boleh pilih. Sebab ini cinta hati pertama and you adalah cinta terakhir dia, which is dia ada anak dengan orang tu. So benda tu dia dah involve anak pula, which is my cousin. Dia cakap dengan ayah dia, you have to choose. Kalau you pilih that girl, tinggalkan mak kita orang akan follow mak kita orang. Kira auntie you tak nak bermadu lah. Tak nak. Tapi my uncle cakap dia boleh, to be fair, square. Sebab orang tu janda mati laki, ada anak 2 kot, by 1 So Daik Ijat ataupun Emma Fatimah kalau nak buat filem ataupun drama bergerak dengan sini boleh contact. Kau cerita pertama dan kau cerita terakhirku. Dia cerita pertama dan kau cerita terakhirku. So turn out dia tak kahwin. Tapi my auntie bukan, maksudnya dia tak decide untuk kahwin dengan cinta pertama tu. But my auntie tahu dia orang close until today. So let's say dia akan nak kahwin. Auntie dah tinggalkan. No, auntie I stay together. Cuma dia tahu contoh macam dikatakan nak keluar kan, my uncle akan jujur, I keluar dengan Siti contoh. So my auntie kata okay keluar, tapi you have to know that kita still suami isteri. Dia kata tak apa, I keluar sebab ada kawan-kawan lain, but kita tak tahulah ada kawan lain ke tidak. Faham. Macam tu. Kiranya berakhir macam tu je lah. Maksudnya until today, even kita orang pun kadang-kadang raya kita orang jumpa je that first love tu. Tapi in a way, from what I see, auntie you banyak give and take. Yes. So, kalau jenis perempuan yang jenis yang tak cukup akal, panas baran, tiba-tiba marah, weh aku pergi tarik rambut. Kau siapa Siti? Keluar dengan laki aku. Kau tu pergi cari lelaki orang lain boleh tak? Tapi that point my uncle macam ada jugalah pergaduhan. Tapi my uncle akan cakap, before I kenal you, I kenal Siti dulu. Which is Tapi what I like about uncle boleh tak? Tapi to be honest lah, I rasa bukanlah I nak puji gila uncle you, tapi satu benda I suka sebab dia straight to the point. Awal-awal dia dah macam okay, This is my first love. sekarang I nak dia. So macam mana? tapi dia macam kelakar macam perempuan tu mungkin dia tunggu mati lelaki dia mati kot agaknya. Tiba-tiba macam dia Datang balik. Sebab perempuan tu dah berkahwin ke? dah bercerai, dah meninggal. Mati lagi. Boleh kahwin lah. boleh lah. Tapi auntie dia tak bagi pemadu. Welcome to the conversation, Shakira. Macam I rasa macam sebab auntie dia tak allow faham, diri dia dimadukan. Sebab tu kalau lelaki dah macam ni dah kahwin je. Kahwin lah kat Siam ke apa kan. Bagus lah, very respectful towards your auntie. Ya, dia punya cerita makcik dia sangat open minded lah, I would say. Dia okay je, asalkan mungkin ada setengah perempuan dia setuju kepada konsep kebenaran. As long as you berlaku benar terhadap I okay. Ataupun ada perempuan yang dia jenis suka, I tak suka dengan cerita daripada mulut orang. Sebelum, sebab perempuan pantang kan. Aku dengar dari belakang, baik-baik kau yang datang kat aku. Susah macam mana pun kau kena dengan aku. Mungkin itu yang dilandaskan. Sebab I ada kawan yang kahwin dengan suami orang, dan lelaki dia itu cakap, maksudnya dia bini nombor 2 lah kan. Lelaki dia cakap, I tak boleh expose you just yet. Sebab I ada beberapa ada hati yang nak kena jaga. Hati I yang kena simpan ni tak nak jaga. Yes, Tapi I nak
nak beta sikit lah. Tapi kawan you tu, dia kena faham dia tu dah memang sendiri nak diri dia dijadikan nombor 2. So maka kau kena sedar diri kau. Kau hati nombor 2 yang kena dijaga. Tapi dia pergi rumah isteri pertama. Oh, okey. Faham. Aku Berani dia. I nak Apa dia buat dekat bini pertama, kesian. Dia bagi gambar kahwin. Kami dah kahwin by the way. Tapi I think my heart, man. Paling And bini pertama bukan, dia orangnya classy. Dia tak merentan, tak marah. Dia kata it's okay, kalau macam ni kita tunggu suami kita balik lah. kita balik. Maksudnya bukan yang hati-hati yang Dia tak ada drama. Tak ada. tunggu Abang Jamil balik. Tunggu Abang Jamil. Tunggu Abang Jamil kau balik ya. Macam tu kan. Nanti macam saya akan kopi. Tapi dalam hal ni saya dah nampak selalunya penyondol ini dia memang ada audacity Kau berani sebab I kenal dua-dua, the suami dan juga the isterinya. Sampai kan I cakap, kenapa you tergamak buat macam tu? Bagi justification dia, macam Fadil cakap, kenapa I tak ada hak? I nak juga gambar kahwin kita kena post. Sampai dia buat announcement masa perkahwinan dia, jangan sebarkan muka suami dia. So terpaksalah kami tengok gambar ni, sama ada gambar dia seorang ataupun letak emoji dekat muka suami dia. Wow. Maknanya dia tahu apa yang dia sedang lalui. Correct. Tapi mungkin sebab dia rasa macam lama sangat ni. Yelah. Abang bila bang saya nak di-expose. At one point dia tagih. Siasah. At one point dia tagih dia punya rights as a wife. Tapi talking about dia ada audacity tu, normally orang yang nombor 2 ni selalunya lebih berani Dia kan. lebih insecure sebenarnya. Sebab I mean first thing first pun you kena fikir, bila dia start allow diri dia jadi nombor 2, kat situ you kena tahu orang-orang yang macam ni sebenarnya daring. Betul. Kebanyakannya daring. Betul. Tapi I respect the first wife. Kalau kau datang, kau the moment kau jejak pintu rumah aku, kau luman aku kerja kan. Aku suruh kau pergi supermarket je. Kau jadi bibi aku. Tapi satu observation lah, yang bini kedua ni selalunya diorang ni punya perangai tak boleh jadi bini pertama. sebenarnya Dia kalau dia bukan tak boleh, dia akan cerai. Dia confirm, dia jadi yang okay, kau nak ambil bini kedua, aku ceraikan kau. Dia tak ada bini tolak kedua ansur. gitu. Dia tak ada bertolak ansur. dia malah tak semua kan, kita tak pukul rata. Sebab dia jenis yang berani. Betul. Berani. Tapi I cakap kan, Memang dia I nak bagi nasihat lah kepada nasihat. Hati-hati. Wow. Jangan Dia dah nak bagi nasihat. kita nanti. Bukan nasihat lah, I nak bagi macam pesanan sikit lah, halus. Pesanan ringkas. Yang kedua ni, you kena banyak bersabar. Betul. And you have to jangan know rasa macam tak, kalau laki you tak bagi you extra attention sebab nak kena pergi kat bini pertama, semua tu janganlah. Demand macam-macam. Engkau tu you kena tahu where you are. Sedar diri lah. Faham tak? Ya, sebab mula-mula you are actually dilabelkan sebagai perampas. Tapi kan I kata lepas dah kahwin tu I lain lah kan. I cakap diri sendiri, okay, I accept Islam. You faham tak? Tapi yes, diorang jangan ekstra. Senang nak cakap. Saya kira I nak petik tadi sekejap. Okay, nak petik boleh petik, kita ada 15 minit lagi. Jangan petik banyak sangat. Ada 15 minit lagi. Kik Wan, tadi Syakira I nak petik, you cakap tadi, kalau dulu you ada kawan yang bersama dengan suami orang, you akan tentang habis-habis. You cakap dia, you akan buang dia. Kenapa you nak buang kawan macam tu? Salah dia kat mana? I think masa bukan I sendiri, I tak ada pengalaman tak ada sendiri. pemahaman kot I tak ada dulu. pengalaman sendiri. I kata kalau dulu it's all black and white for me. Benda yang jahat, There's no grey. tak ada grey. Is orang tu buat benda yang salah, I will voice my opinion and I akan tinggalkan. I will punish them. You faham tak? Very simple. Mula-mula sekarang ni, oh my god, even kadang-kadang I pun pelik benda-benda yang I buat tahu. Bukannya benda-benda yang benda tu betul, tapi faham tak? Kadang-kadang I pelik dengan fikiran I sekarang ni. Kita kan dah matang. Orang bukan matang tu satu. Tapi macam like I lagi more prihatin. Pengalaman, betul. Ada Dengan simpati orang dan punya empathy. feelings. Like I have more empathy. Dulu tak weh. Dulu memang salah sikit bang tak kawan lagi. You faham tak? Tapi sekarang lain. I sendiri bukan pasal pandangan dia. Kau tak ada judge. Okay, boleh kita wrap lah. Sebabnya kalau kita nak berbual tentang perkara ni sampai esok lusa minggu depan pun tak habis. Banyak benda yang kita boleh ceritakan. Apa kita punya conclusion lah dengan situasi ni? Actually bukan situasi, dengan masalah ni. Penyondol disondol tersondol. Kalau I boleh sebut dulu. Pertama, jadi perempuan jangan perasan. Kedua, dia pernah cakap dah conclusion Ini ni. dia punya ayat biasa Ini memang dia punya ayat. jadi perempuan jangan perasan. Yang main golf tadi tu, dia nak ngajar.
Terus kamera. Jadi perempuan yang puasan. Yang kedua, betul Islam kata jangan sesekali dekati zina. Sebab kerosakan dia bukan satu, bukan dua. Zina ni dia macam family kan. Dia beranak pinak. So satu kali you cuit, yang lain-lain terikut sama. Dia apa tu apa pasal nila setitik. Rosak susu rosak sebelanga. Dia bukan sapi punya apa susu. Lembu dapat nama. Okey. Banyak pepatah kita belajar ini ya. Kak Alim dulu. Gen Z. Sila. Dia alpha. Sebab I tak pernah menzina. Bukan dia macam Pernah apa? I tak tahu pesanan apa I nak bagi. Pernah menyondol. Dalam untuk orang yang ni apa-apa. Rumusan ataupun Pasal benda ni. Untuk kawan dia tadi tu ke? Oh, untuk kawan Tadi dia. yang kau dah mungkin kawan tadi. Sikit-sikit dengar suara mudah. Itulah sebab tu lah. Dia ada hati yang jaga. Baiklah. Ada lah dia jaga. Saya banyak simpan dia sebenarnya tak apalah. Tak payah jaga hati dia orang. Itu dah conversation dia, tak payah jaga hati. Betul. Tak tahulah nak cakap dah apa. apalah. Tak apa. Ali. Orang yang berkahwin, dah pernah kahwin? Dah pernah kahwin yang berkahwin? Mungkin ada pandangan terhadap Pandangan tetap penyondol, tersondol atau At the pesanan end of buat the suami day, untuk korang pandai-pandai lah fikir sendiri kot. Because you know, again, at the end of the day, it's your life, it's your decision. Whatever I say, you're not gonna listen pun. Kalau Kau dah aku buat kecah, bebel-bebel, kan? kalau aku merentan, kalau aku marah, I get emotional, I get upset, but you don't listen to me pun. Exactly. Ni marah kawan ke? Tu marah kawan ke? Macam spesifik. No, I guess I've been in a similar situation whereby I've gotten too involved yang macam aku nasihat kau ni, aku nampak ni I'm like the third person tapi but you don't want to listen to me. At the end of the day korang still That person don't want to be safe. correct. So ujung-ujung whatever you do lah, it's your life. You know, I'm just here to nasihat ke, tengok ke, mendengar ke apa ke, but I'm not gonna Saudari Islam ni dapat tanggungjawab. correct. Yes. Alhamdulillah sister. musyawarah. Kau dah buat kecah kan? Sendiri kemas. Gitu lah. Okay, balik. Itu je lah. Nak juga. Okay, ada dapat dah satu. Ada dapat. Okay, dapat dah. Untuk pesanan yang merampas ke mengambil hak orang, Pulangkan balik. bukan pulangkan balik. You have to, orang kata tak perlu ada dendam seorang madu, sebab at the end of the day you ambil hak orang, bukannya you ambil hak yang bukan hak siapa-siapa. Bukan orang ambil hak you. So you have to terima dengan hati terbuka yang you tengah berkongsi with someone. Tu je. Sekiranya anda kenal dengan kawan-kawan yang ada dalam situasi ni, jangan tinggalkan diorang. Stay with your friends and support. Bukanlah support maksudnya menyokong tindak tanduk diorang. It's just jangan buang diorang lah. Just be there lah. Just be there. Untuk rakan-rakan yang ada kawan-kawan dalam situasi tu lah. Kepada penyondol dan disondol-tersondol, jagalah di masing-masing dah besar. Tahu baik buruknya sebelum kena panah peti. Ujung-ujung tu disclaimer. Okay, Cerita buat Kita bawa siu. Rasa pesanan I sebab macam kita dah ulas tadi, benda ni dia tak ada macam tiba-tiba perempuan yang menyundul. Dia lelaki dengan perempuan bagi I sama je. So pesanan I untuk orang-orang yang dah berpunya, maksudnya tak kisahlah berpunya tu daripada segi dah berkahwin ataupun dah ada dalam relationship, kenalah tahu batas. Belajar mengetahui apa batas-batas anda untuk mengelakkan daripada benda-benda macam ni berlaku. Sebab kalau kita avoid awal-awal, prevent awal-awal, tak berlakunya menyondol, sondol dan tersondol whatever ni semua. Tersondol, ya. Itu je pesanan saya. Batas tu kakak sama tu bataras. Pasal lagi. Tak terfikir dia sendiri. You want to go first? Okay. For me, I believe in karma. I believe in karma. Kifarah, ialah. So apa benda yang kita buat ni, benda tu akan balik kepada kita. Tak semestinya directly kepada kita, tapi kepada keturunan kita. Anak kita, kucing kita for example, contoh. Kucing sondol. Selalu kena sondol kucing. Contoh. Ya, faham. Benda-benda terdekat dengan kita. Ya. Benda tu, kau kena fikirlah, dah besar kan. You might think that it's for you, for your pleasure. Tapi at the same time, think of the people that you hurt. For example, anak-anak orang tu, mak bapak orang tu dengan malunya apa benda semua. Before you get involved into something like that, better make sure that it's something yang macam
sorry, I punya mic tadi jauh kan. Sebab I tengah emosi, I takut nanti kan suara I tertinggi. So, you nak kena fikir impak dia ke atas community as a whole lah. Dia bukannya seorang saja anak contoh orang tu ada anak seorang. Bukan anak dia saja yang impak. Cikgu kepada anak dia tu, kawan-kawan kepada anak dia tu, semua akan rasa tempias. Isteri dia jangan cakap lah kan. Confirm lah. So chain reaction. Betul. Correct. So karma and then chain reaction, also community impact. So dah besar, fikir sendirilah. Okay. I nak cakap yang I tak boleh nak orang kata apa nama dia tu, I nak cakap yang orang yang penyondol ni I nak cakap memang dah tak boleh nak bagi nasihat lah. Kan betul tak? Diorang dah Dia dah pilih dah apa. suka hati lah. Diorang nak buat apa, tenang kita. Tapi I nak bagi nasihat kepada yang the victim yang perempuan yang dia aniaya. Ataupun suami yang dia. Ataupun suami dia. Ada. Betul. Uncle I bukan uncle lah. Maksudnya ada orang yang kenal. Terbalik cerita dia. Ada je. Ada je cerita dia. perempuan yang mencurangi dan Lepas tu I nak cakap yang korang lepas tak tahu cerita ni, korang jangan bertindak dulu. It's okay for you guys have emotion marah ke apa, tapi don't go publicly. Jangan bertindak melulu dan jangan dilulu. Betul dia. Janganlah publicly cemooh orang tu. You kena diam dulu, fikir dulu. Betul. Have self reflection. Tengok dulu pada diri you sendiri apa salah you. And then only to stand for yourself rather than macam rather than ikut you punya anger lah, emosi bukan itu. And juga pada laki-laki yang sana tu, Jaga penat masing-masing macam tu. yang kata ini the predator. Ini adalah apa lah. Ini kita kena buat episode lain lah pasal predator ni. Predator ni sebenarnya dia predator. Masalah kalau ada orang tak ada dia ni, tak ada. Mangsa-mangsa ni semua, betul tak? Betul. Tapi yang pasal orang ni semua I kata kita olah lagi topik-topik yang lain kalau tak ini panas sangat. Tapi pasal predator. Okey. Kita dah habis kan? Habis dah? Nampak rayanya. Habis. Telah. Hampir sejam lebih dah. Sejam lebih. Panas cerita ni. That's nice. Okay, so sekarang kita nak lagi sekali for podcast nak cakap lah terima kasih korang sebab No problem. sudi lagi collab Our pleasure. Thank you for this collaboration. Guys collab dengan kita juga lagi sekali. Betul. Aku nak berterima kasih kepada the venue. Right. Simply Sandwiches, TTDI. Jangan lupa follow diorang juga. Podcast cakap. Betul. Akhir kata kita bagi kepada Munah. Macam mana Munah untuk dengarkan kita? Tekan sahaja di www.maapcakap.com. Alright. Semua ada kat situ. Love.